Ciri 55. Rasulullah hadir dalam majlis setelah wafat. Antara hadis palsu juga ialah hadis berikut. Hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan lil fuqara wa raqasa hatta shaqqa qamisahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri majlis para fuqara, orang-orang miskin, dan Nabi berjoget sehingga koyak bajunya. Okey? Kita dengar pun kita rasa pelik lah. Takkanlah Nabi macam tu. Berjoget ni taklah salah. Bolehlah berjoget. Tuan-tuan balik rumah joget dengan bini dua-dua orang, tak ada masalah dalam bilik. Tapi nak joget depan-depan orang ni, adakah dia layak bagi tempat kenabian? Itu yang kita kena tanya lah. Kan? Yang sama jugalah bila kita sebut boleh tu boleh, tapi belum tentu boleh tu sesuai untuk kita. Sama macam saya sebut pasal peha aurat tu kan, peha aurat ke tidak aurat tu, bincang isu aurat tak aurat ni, dia mesti terasing daripada isu adab, isu sopan. Pengikut mazhab Syafi'i pegang antara pusat dan lutut, tapi tak ada yang datang sini walaupun dia pegang peha lelaki tu aurat, tak ada yang datang tak pakai baju, tunjuk bulu ketiak yang dah 50 hari tak potong, ataupun 5 tahun tak potong. Tak ada. Kerana hukum hakam satu bab, kesopanan, maruah satu bab yang lain. Okey? Maka bila disebut macam ni, seolah-olah macam kita kata tak sesuai dengan martabat kenabian. Nabi nak berjoget dalam majlis tu. Okey? Allah melaknat mereka hadis palsu ini atas kepalsuan yang telah dilakukannya. Uish, tuan-tuan, kita baca kitab hadis ni, kerah bahasa ni. Kerah bahasa Ibn Qayyim. Moga Allah laknat orang yang mereka hadis ni. Kenapa? Kerana dalam bab hadis ni serius. Kita tak boleh kata bab hadis ni benda kecil, 10 minit boleh selesai. Tak boleh. Bab hadis adalah bab usul. Kerana agama ini selain daripada Quran, dia berpegang dengan hadis. Kalau usul hadis dirobohkan, hadis-hadis macam ni akan diterima. Hadis-hadis macam ni akan jadi diterima lah. Kita tak boleh nak bantah pasal mungkin tak sampai pada kita, tapi ada dalam dada para imam. So lama-lama semua orang diberikan ruang untuk mendakwa sesuatu. Maka sebab itu ulama hadis dia lawan benda ni daripada zaman dulu lagi. Kata Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak kerana adanya sanad, semua orang boleh bercakap lah agama ni apa yang dia suka. Siapa pun boleh cakap. Tapi tak. Nak cakap sesuatu dalam agama, kena ada sanadnya. Cuma kita kena bezakan antara silap dan bohong. Tidak ada ulama, sebesar mana pun dia, tidak ada ulama yang terlepas daripada kesilapan. Sebab itu Nabi memberikan ruang silap kepada mujtahid dapat satu pahala. Kalau mujtahid tak silap, tak ada guna hadis tu Nabi sebut. Kita tak boleh beza antara silap dan bohong. Bohong ni sengaja. Satu lagi bohong bila silap, tak nak tarik balik. Pertahankan kesilapan. Yang tu bohong. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Muqaddimah Al-Majruhin dia. Perawi yang daif boleh jadi silap. Tapi bila dia pertahankan kesilapan yang telah terbukti betul dia silap, orang bagi tahu dah hang silap, dia pertahan juga, dia akan jadi kadzab. Dia akan jadi kadzab, dia akan jadi pendusta lah. Sebab dia mempertahankan benda yang tak betul. Yang tu bahaya. Yang tu bahaya. Tapi kalau sekadar dia silap, kemudian bila orang bagi tahu, betul lah memang silap, dia bagi tahu saya tersilap. Benda ni berlaku di zaman dulu lagi. Yahya bin Sa'id Al-Qattan menarik balik pandangan yang tersilap dalam hadis. Ibn Hibban menarik balik pandangan yang tersilap dalam hadis. Silap biasa.
Cuma jangan pertahankan kesilapan. Yang tu kita kena ingat sungguh-sungguh tu. Bukan syarat nak jadi alim tu tak silap. Kalau syarat tak silap, Nabi je lah yang tak silap ni. Yang lain semua silap. Okey? Baik. Khurafat pada batu, ciri yang ke-56. Antara hadis palsu juga ialah hadis berikut. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajar lanafa'ahu. Sesiapa yang berbaik sangka dengan batu, dia baikkan sangkaan dia pada batu, Allah Ta'ala akan jadi batu tu bermanfaat untuk dia. Hadis ni adalah kaum musyrikin si penyembah berhala. Berhala kan batu, baik sangka dengan batu. Oi, batu ni kita kena sangka baik, buat tangkal, buat azimat, tak boleh. Cuma dalam bab menggunakan ayat Quran sebagai tangkal, yang ni ada khilaf. Yang tu kita tak boleh nafi lah. Yang tu ada khilaf. Sahabat berkhilaf. Ada riwayat daripada Amr bin Al-As mengatakan boleh. Dia pandangan dia boleh. Ada sebahagian sahabat yang lain tidak membenarkan. Maka ia termasuk dalam bab khilaf. Apabila menggunakan tangkal pakai ayat Quran. Saya punya kecenderungan, saya memilih pandangan yang kata tak boleh. Kerana itu lebih selamat. Kerana dalam hadis Nabi sebut tangkal itu secara umum. Tapi saya tak mensyirikkan orang yang menggunakan ayat Quran tu lah, tak boleh lah. Cuma kita kata kita tak setuju. Sebab tu kadang-kadang kita ni laju sangat. Jangan laju sangat. Punya nak troll orang tu, kan? Nampak pelik sikit, troll. Musyrikin. Jangan. Sabar dulu. Yang musyrikin tu, kalau dia pergi sembah batu tu, ataupun dia menganggap batu tu memberi manfaat pada dia, bukan dengan kuasa Allah. Tapi kalau dia guna ayat Quran, yang ni masuk dalam perbahasan khilaf. Tangkal ni maksudnya dia ambil jadikan ayat Quran tu sebagai pendinding dia. Gantung ayat Quran di dinding tu saya tak tahulah. Kena ikut tengoklah niat orang yang gantung. Okey? Baik. 57. Al-fuqara mempunyai daulah. Fuqara ada negara. Antara hadis palsu juga ialah hadis berikut. Ittakhidhu ma'al fuqara ayadi fa inna lahum daulah yaumal qiyamah. Ayyu daulah. Berganding tanganlah kamu bersama dengan orang-orang miskin, orang fakir, kerana mereka akan mempunyai satu negara di hari kiamat. Bahkan mana-mana saja pemerintahan, maksudnya pemerintahan dia orang ni besarlah di hari kiamat. Ibn Hajar kata hadis ini batil. Sakhawi kata semua hadis dalam bab ni yang menyebut orang miskin ada negara di hari kiamat juga batil. Demikian kata As-Sakhawi, demikian kata Ibn Hajar. So Ibn Qayyim tidak berseorangan lah melemahkan dan membatilkan hadis ni. Tapi bukanlah bermakna orang miskin tu dipandang hina di sisi Allah. Kita bincang dari sudut ada ke tak Nabi sebut hadis ni. Tapi adalah kelebihan orang miskin yang lain yang Nabi sebut dalam hadis. Hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Adakah kamu fikir kamu akan dibantu dan diberi rezeki melainkan dengan adanya orang miskin di kalangan kamu, orang lemah di kalangan kamu? Itu Nabi bela orang miskin lah. Yang mana orang miskin ni buat kerja banyak untuk kita. Adanya orang miskin maka kita makan ikan. Kerana ada orang miskin pergi jadi nelayan umpamanya. Ada orang miskin pergi buat telur masin, maka kita boleh makan telur masin, kan? Maka urusan kita kebanyakannya diuruskan oleh orang miskin. Adanya orang miskin yang buat bendang. Orang kata mana ada orang miskin buat bendang, Ustaz? Kaya semua dah sekarang ni. Dah, ada juga. Ada juga yang miskin buat bendang. So kita boleh makan nasi. So kalau kita tak ada orang miskin ni, kita yang sombong sangat konon kaya hebat sangat tu, nak makan apa? Kan? Makan buku je lah. Kan?